ada duit lebihan sekitar RM20,000 tapi at the end of the day tak pernah tahu nak simpan dekat mana. Dan ada yang nak gandakan simpanan tapi mungkin dalam masa yang sama takut tersalah langkah dan jadi mangsa scam. So, ramai orang sekarang yang pilih untuk simpan emas sebenarnya bukan sebab mereka nak kaya, tapi sebab mereka nak lindungi hasil penat lelah mereka yang dah mereka kumpul bertahun-tahun. Tuan-puan bayangkan kalaulah RM20,000 tersebut kan, tuan-puan biarkan dalam bentuk tunai. Tahun demi tahun, kuasa beli akan makin berkurang disebabkan oleh inflasi yang berlaku. Inflasi ni dia akan berlaku dekat mana-mana negara sekalipun. Tapi berbeza bila mana tuan-puan tukarkan ke dalam bentuk emas, nilainya lebih terjaga dan berpotensi untuk meningkat dalam tempoh masa yang panjang 2 tahun dan ke atas. For your information, emas ni akan diterima di seluruh dunia dan boleh dicairkan bila mana perlu. Jadi tuan-puan tak perlu pun risau tentang harga naik dan juga turun pasaran dan janji manis pelaburan yang tak pasti. Kadang-kadang yang penting bukan berapa banyak yang kita dapat untung, tapi macam mana kita dapat jaga duit yang susah payah kita kumpul. Yang penting bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas, tak perlu tunggu ada beribu-ribu ringgit. Dekat Public Gold, tuan-puan boleh menabur emas dengan baja yang kecil bermula daripada RM100 sehinggalah berjuta-juta ringgit sekalipun. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan juga kewangan. Bagi yang nak mulakan tabungan emas yang pertama pada hari ini, maka boleh isi borang biru ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.